Hukum buat live, minta infak untuk lariskan jualan. Baik. Dia buat live, dia minta sedekah dengan orang. Sumbangan daripada orang. Okey? Hukum minta sumbangan ini haram, makruh, harus. Nampak? Bilakah makruh? Bila makruh? Makruh ni kita keputusan belanja. Anak kelaparan, nak beli nasi tak ada piti, nak beli makanan ke bini tak ada piti. Faham? Maka kita pun duduk depan masjid mayang jemaat, letak cetong, minta sedekah. Masa tu makruh minta harta orang. Makruh, dibenci syarak. Maknanya walaupun lapar bini pun mudah minta dengan orang, cari juga sendiri. Itu yang lebih elok. Tapi tidak haram. Okey? Dia tak ada duit, anak dia lapar, dia minta sedekah. Makruh. Nampak? Okey? Faham lagi tak? Bila dia dah minta sedekah, orang-orang pulang hari tu orang baru boleh gaji. Tengok dia duduk selepek depan tu bubur cetak, 1,000 lebih boleh. Contoh, okey? Boleh 1,000 lebih, rezeki dia lah. Pasal dia naknya 50 riyal je, makan 4 orang anak, 3 seorang bini nak beli nasi. 1,000 lebih dapat, kejut dia. Faham? Esok dia mari pula letak cetong. Haram. Kenapa? Kerana dia sudah kaya, dia minta lagi harta orang. Haram. Betul orang minta sedekah, sekali yang makruh. Minta kali kedua, haram. Sebab kali kedua tu piti dia ada tak lagi? Ada banyak tak? Minta lagi tak? Haram. Dalil Nabi kata man sa'ala nasa takassura faqad sa'ala jamra min jahannam au kama qala. Barang siapa sudah harta, sudah ada lebih piti, minta lagi duit dengan orang untuk keperluan dia lah, maka dia sudah minta api neraka jahanam. Itu haram. Faham? Yang ketiga harus. Mana harus? Minta bukan untuk dia, untuk membina masjid, minta untuk bina surau, minta nak buat sekolah, minta nak buat madrasah, minta sumbangan nak buat jalan raya, nak buat jambatan, nak buat tandas awam. Minta tu harus. Bukan minta baik ni, tak boleh. Minta siapa-siapa nak beri sumbangan, kita akan buat tandas awam 3 biji. Berbelanjaannya 100,000. Faham? Boleh beri dalam tong ni. Pokoknya harus. Jadi orang yang ada duit, dia infak. Aku boleh. Faham? Batu nasihat kita yang ni ramai basking. Tahu basking? Di kedai-kedai. Kalau basking, jangan diminta dengan orang. Faham? Takut masuk dalam bab minta sedekah yang diharamkan. Ada orang beri hadiah, terima je lah. Tak payah di jalan kat meja-meja minta. Takut minta sedekah, takut kata haram. Bukan nak kata haram. Takut masuk dalam bab sudah ada duit, minta lagi harta orang. Bukan mu nak buat surau, untuk makan minum. Takut jadi haram, minta lagu tu. Dah? Dia minta tak? Tadi kau bodoh, jangan pergi minta. Orang boleh datang tak apa. Mungkin tanya pula. Tak apa, jangan marah. Siapa suruh duduk depan?